cikgu. Kita ibu guru semua. Cikgu Zarina, Cikgu Norizan, Cikgu Ani, Cikgu Tipah dan inilah Cikgu Aminah. Hidup wanitaku. Hidup. Hidup semua. Ini nanti paling segar pokoknya, lihat nanti. Jalan ke tak video ni. Baik itu potong. Dah, okey. Kan benar tak di on kan? Mantap kali. Ya, Ustaz balik. Sorry. Okey, wakil daripada Ketua Rombongan Cikgu Aminah yang telah sudi menanam pokok mangga harum manis yang ketiga. Terima kasih Cikgu Aminah dan wakil-wakil cikgu-cikgu sekalian, Cikgu Tipah, angkat tangan Cikgu Ani, Cikgu Norizan, Cikgu Zarina dan Cikgu Aminah. Thank you. Penanaman pohon. Buat syarat je. Cangkul ya. Pindah orang dia. Sendal dengan Ini enggak usah ni buang. plastiknya tak dikeluarkan. Ya, buang plastik. Harusnya dibuka kan? Kalau tadi tak boleh turun. Adik, aduh adikku. Dipecahkan aja, Ha. Disobek. Okey. Dah. Harus dibuka semualah. Oh ya. Macam tu saja, tak dikeluarkan terus. Semua dia. Hah? Semua. Semualah baru nanti pokoknya tumbuh bagus. Ya kan? Tak kena tanda lah. Padat. Nanti buat kayu. Padat dah. Nanti jangan lupa disiram pokok ni. Kasihan pokokku. Ya. Ini tanah ya. Itu dia. Ini dari Bapak Miss Uti. Gimana sebut namanya ni? Miss On. Ya. Penanaman pohon Oh, Miss On. di Itu harus kamu yang sebut. Pantai Loknga oleh grup Kakak Ila. 17 September kami para wisata dari Selangor mengadakan program menanam pokok mangga dari Malaysia ya. Jadi pada saat ini kami sedang menanam pokok mangga di pantai Lampu. Itu dia. Ini dari Bapak Miss Uti. Gimana sebut namanya ni? Miss On. Ya. Penanaman pohon. Di Itu harus kamu sebut. Pantai Loknga